Alhamdulillah, syukur kembali semula kita dalam pengajian tasawuf. Kita masih lagi membicarakan berkenaan iaitu di antara maksiat perut. Padanya telah kita maklum di antara musibah daripada pemakanan atau makanan yang terlalu dengan kekenyangan. Maka menyambung dalam hal itu dikabarkan lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Imam Asy'arani rahimahullahu ta'ala berkata, Imam Asy'arani ini seorang wali Allah yang makamnya ada di Mesir. Boleh kata 8 kali dah saya ziarah makam tu, dan itu di antara makam yang menjadi kesukaan saya waktu ziarah, kerana beliau mempunyai daripada beberapa darjat wali-wali Allah yang termulia. Imam Asy'arani berkata, sesungguhnya makan makanan haram atau syubhat akan terkena kepadanya beberapa daripada bala. Orang yang makan daripada perkara makanan yang haram atau syubhat, kita nak ingat di satu peringatan. Kerana makan ni perkara yang orang awam, masyarakat awam dan masyarakat para asatidzah, ustaz dan ustazah mengambil sambil ringan. Nak ibadat, nak jadi orang saleh, nak pergi haji, nak pergi umrah, nak jadi orang baik, nak jadi pelajar agama, nak jadi orang sembahyang malam, nak puasa Senin Khamis, semua nak buat. Allah cakap awal dulu, kulu minal halal, makan yang halal, wa'malus salihat, sila beramal dengan amal yang salih. Al-awal Allah kata makan yang halal, baru Allah kata beramal dengan amal yang salih. Kita tak, kita nak puasa Senin dulu, makan nanti kemudian, tak soal. Tak tahu tak apa pun, kita tak tahu. Kita jadikan alasan tak tahu. Sedangkan Nabi kata warak. Warak tu pasal tak tahulah. Warak tu pasal benda yang kita tak tahu kita tinggalkan tu nama warak. Bukan makna tak tahu kira maaf. Mana belajar ni? Mana belajar ni? Tak tahu kira maaf. Jadi warak tu macam mana pula? Jadi kita ingat warak tu dengan segala letak simpan janggut. Warak ni orang perempuan tutup aurat. Si Fulan tu, si Rokia tu warak perempuan ni. Pasal apa kata warak? Dah bertutup aurat. Bukan tu. Warak tu pada segi pemakanan. Warak tu pada segi makan. Warak tu bukan segi pakaian. Jadi Allah kata, ya, kulu minal halal, makan yang baik, wa'malus salihat, beramal yang salih. Tartibul ayat, susunan ayat Allah suruh pastikan makan yang halal, baru Allah kata beramal. Bukan beramal kemudian makan belakang kira. Banyak ni hari jadi puasa anak bulan Ramadan, pergi gilang apa nak ambil, ya, pergi restoran, nampak aja kedai ni India Muslim, tabak kasih 2, prata kasih 4, nasi berani dam kasih 2 bungkus. Makan ni. Saya beli kedai orang Islam, kedai orang Islam ni. Pekedai pun astagfirullah, dia pun tak kisahnya. Jadi kat Malaysia keluar masalah telur tiruan. Kat Malaysia telur tiruan yang boleh buat penyakit. Diorang proses buat telur tiruan ni, buat jual kat Malaysia. Dalam sejarah Malaysia keluar, kita dengar ada baju tiruan, ada beg tiruan. Ini telur tiruan yang boleh buat penyakit. Orang tak kisah, orang kira untung. Orang kira untung. Orang tak takut dosa. Dia tak kira ni jadi makan telur ni boleh buat penyakit apa ke. Kau punya pasal, aku tahu aku dapat untung. Kezaliman berlaku. Apa lagi yang bukan datang penyakit, tapi datang penyakit pada iman. Orang kafir lagi tak kisah, pasal dia tak ada iman. Dia tahu kamu makan, kamu tak kena demam. Kamu makan, kamu tak muntah, tak ada food poisoning. Tapi pada kita, dia ada kena pada iman. Orang kafir dia tak ada iman, dia tak kisah tu. Saya pergi ke Keluang beli gula-gula, kasih budak-budak, kata budak-budak. Ya, dia tengok muka saya, dia keluarkan produk-produk yang baru. Ini boleh, ini boleh. Dan nanti mau baca tu, apa semua baca ni semua sudah tulis halal. You tulis, dia tulis halal, tapi ingredient dia baca
Ni tak boleh, ni tak boleh, ni boleh, ni. Dia bilang pasal ni tak boleh, ada whey powder. Whey powder tak boleh. Dia bilang tu dia halal. Dia bilang, dia cap aja. Dan kita nak kena baca, jangan tengok cap dia saja. Dia ambil berapa benda-benda tak halal ni, dia bilang dia nak laporkan pada pihak Jabatan Agama Johor. Nak beli, sila kat bawah. Gelatin, gelatin di China pula ajar kita. Ni gelatin dia belum tahu tau. Ni itu binatang ke atau pokok. Boleh apa? Belum tahu. Dia ajar aku pula. Wah. Dah saya kata tak boleh. Benda yang belum tahu tak boleh. Tak boleh, belum tak boleh. Itu Islam. Bukan benda belum tahu yang kita sebat, tak boleh. Jadi berbalik kata Imam Sya'rani, orang yang duk makan benda haram atau syubhat macam tadi, kena padanya beberapa balak. Pertama, hatinya menjadi gelap. Hati menjadi gelap. Makna gelapnya apa sini? Hatinya kurang dapat hidayat. Tengok kubur, tak nampak kesedaran. Ibu-ibu pergi kubur, arwah suami, arwah bapa, arwah mak. Apa yang ibu dapat pergi kubur? Kita nampak, kita yang pengunjung kubur ni. Nabi kata, ziarah kubur, tazkirul akhir, untuk ingat akhirat. Itu tujuan pergi kubur dulu. Itu kubur untuk ingat akhirat. Kita yang sering pergi kubur ni, air raya ke, bulan Ramadan ke, minggu-minggu ke, pergi kubur, apa yang kita dapat? Ibarat, saya contoh, mohon maaf, pada Zaitun, yang mana suami baru meninggalkan kita. Bukan Zaitun pergi, Zaitun meninggalkan apa ni, pergi ke kubur Nalaudin, menangis. Saya dan kamu yang sayang Nalaudin pergi pun menangis. Jadi kita pergi kubur Nalaudin cuma setakat melelehkan air mata. Apa sebab? Menangis, sedih. Sedih perpisahan. Itu perkara kemudian. Perkara yang pertama Nabi nak ambil, ingat soal akhirat kita. Nuh Alauddin sudah jumpa Malikul Maut. Nuh Alauddin sudah melihat khatimahnya. Husnul Khatimah ke Husnul Khatimah, dia dah lihat. Nuh Alauddin sudah lihat Munkar dan Nakir. Nuh Alauddin sudah lihat bentuk kuburnya, taman syurga atau sebaliknya. Siapa taman syurga? Nuh Alauddin sudah lihat alam roh. Rohnya sudah dibawa langit, naik ke langit. Saya dekat Madinah bila Zaitun beritahu Alauddin sudah pergi. Saya pandang langit Madinah tu, Din. Mau tahu ibu berapa? Din yang kita kata ni, Din. Kalau saya nak pergi mana-mana luar negeri, dia yang seorang paling bergelitik nak ikut. Cakap Melayu bergelitik, nak ikut. Pergi Malaysia ke, pergi Mesir ke, pergi Madinah ke, pergi Jakarta, dia nak ikut. Habis cuti kerja dia, ikut saya. Kalau tak ada cuti pun dia ambil, tak ada gaji, ikut saya. Kalau dia sudah tak ada lagi kemampuan, ibarat nak pergi Mesir tak dapat duit dengan banyak sebagainya, saya pun tak mampu nak belanja di masa itu lagi, Allah, dia sampai kurang makan. Tanya ke isteri dia kat dapur, kurang makan, rindukan saya, Nuh Alauddin. Tapi sekarang Nuh Alauddin dah pergi, saya pula bergelitik nak ikut dia. Dia pandang langit, saya kata, Din, kau dah pergi. Dulu kau tak ada duit nak naik kapal terbang, Din. Dulu kau tak ada duit nak naik ferry pergi Batam ikut Habib beli kitab. Dulu, Din, kau tak ada duit nak ikut Habib pergi Mekah, tak ada duit. Tapi sekarang, Din, kau pergi lebih jauh yang Habib kamu belum tahu dapat pergi. Lapisan langit 1, 2, 3, 4 terus. Jadi kita ingat Nuh Alauddin dah bertemu dengan perkara-perkara yang saya bacakan tadi. Saya dan awak 0, 1 pun belum tahu. Sakit sakaratul maut pun belum kena, dia dah kena. Jadi bila kita pergi ke kubur Nuh Alauddin, bagi teman-teman yang dengar suara saya ni, setakat kita bukan yang pertama kita sedih menangis ke apa. Yang terpenting ingat, aku kena buat yang terbaik, kerana Allah dah mulai mentakdirkan kematian dalam jamaah Darul Ilmu. Betul? Darul Ilmu, Darul Ilm. Kita fikir maulud, logo kita Darul Ilm. Semua nak rapat-rapat. Sekarang sudah datang takdir Allah, kematian dah masuk dalam golongan Syatul Mukhifin Darul Ilmu.
bermakna sudah kematian tu akan berdiri pada kita nanti. Kita nampak dia dah pergi, maka apa yang kita nak buat? Kita yang rindu sayang dia, mempertingkatkan ibadat kita, ketaatan kita untuk kita bersama dengan dia besok, insya-Allah. Nangis dia nangis, sedih dia sedih, tapi meningkatkan. Dan subhanallah, moga kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita katakan masalah ni tadi. Tapi kalau kita pergi kubur, pergi balik, gelap hati tak nampak. Patut kita pergi teringat, wah ni tempat aku, macam mana kubur aku. Besok dia sempit ke, dia apa, dia susah ke, dia apa, Allahu Akbar. Sebab kubur ni adalah asal tak jadi taman syurga, jadi lubang neraka. Kalau kematian datang tak macam din pergi, tak ada salam. Salam terakhir lah kita katakan yang jumpa awak sini. Hari Khamis malam Jumat datang sini, pasang ni mikrofon sini. Dia balik, ajar Robah tak jumpa dia lagi, betul? Tak jumpa. Zana tak jumpa dia. Dah dia balik. Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa dia kena kemalangan. Awak jumpa dia sudah tak buka mata. Awak dah tak dengar suara dia lagi. Lepas 2 minggu dia kembali kepada Allah. Sampai hari ini kita yang sayang sangat tak boleh terima kematian dia secara mendadak. Maka begitu juga kita pun boleh berlaku. Takut kita tak sempat tinggalkan pesanan apa pun dengan keluarga kita, kematian datang. Allahu Akbar. Bapaknya Osman, bapaknya Tumina. Tumina hari masih sadar tapi tak boleh cakap. Jatuh je. Jatuh. Saya pergi ziarah tadi, kepala satu tempurung dah buka, lekuk. Pakcik kenal saya, angguk je. Tak boleh cakap. Takut. Begitulah nasib-nasib kita. Tengok anak datang, nak cakap, tak boleh cakap. Abah tak kasih suara lagi. Ajal belum sampai, tapi suara Allah tahan. Yang ada pandangan Allah tahan, dah tutup mata tak buka, itu namanya koma. Itulah di depan, hari-hari yang depan ni, bulan 5, bulan 6, bulan 7, 2012 dan sebagainya, ada hari tu nak berlaku pada kita yang duduk belajar ni. Jadi patut kita pergi kubur ini yang kita teringat. Tapi bagi orang yang makannya sebarangan ni tadi, macam tadilah yang haram atau yang syubhat, yang tak terang, pergi hospital rasa lapar, duduk kat kantin, beli rojak keling makan sebelah, makan balik buaya, tak ada sikit warak pun. Air balik buaya tu najis, air ayam pangkong tu najis. Ya, awak tak ada kisah lagi najis hukumnya, najis ni duduk tak kisahlah. Memang boleh sembahyang, memang boleh belajar, tapi tak dapat hidayah, tak masuk pasal hati tu gelap. Ibarat rumah gelap, kita boleh tinggal. Almari kita ada, semua ada, tapi gelap. Tu satu musibah. Musibah kedua, kata Imam Sya'rani, menghalang masuknya ma'rifatullah, hadirat Allah ataupun ma'rifatullah. Menghalang masuknya ma'rifatullah. Bila kita makan benda yang tak terang ni, benda ni pergi orang kahwin, dapat nasi bungkus, kita makan. Ni tukang masak, ni bukan kan betul, tapi tukang masak ni kadang-kadang minyak dia. Kadang-kadang masalah ajinomoto ni, ada ajinomoto buat pada kulit kerang, ada ajinomoto buat pada kulit binatang. Apa ni, daripada tulang binatang. Dan tulang binatang ni, proses ajinomoto saya pergi di Johor, tulang binatang campur, kambing ke, lembu ke, babi ke, campur. Dia proses buat ajinomoto. Saya pergi tengok sendiri. Bila orang cakap, saya pergi sendiri. Masa tu dia ikut saya. Kita tengok daripada jauh. Astagfirullah. Tuan, dunia hari ini, dunia bercampur dengan urusan politik, urusan big shot. Bila saham tu kena dengan big shot, yang masuk pelaburan, base.
Jadi bagi orang mukmin dia kena jaga. Itu yang kita cakap orang mukmin akhir zaman nak pegang agama macam pegang bara api. Nabi dah cakap pegang agama macam pegang bara api. Awak masuk Giant, awak masuk K4, awak masuk Tesco, banyak barang keropok-keropok nak beli, coklat nak beli tapi tak dapat beli. Apa sebab bukan tak ada duit? Ada bahan tak halal. Cadbury-nya segala macam semua ada bahan tak halal. Hari ni tak dapat beli apa-apa. Orang lain senang yang beli. Jadi ini bagi yang tak dapat beli ini kata Nabi, dunia seperti apa ni, orang yang pegang agama macam pegang bara api. Panaslah. Awak rasa yang susahnya aku nak makan, orang lain pun makan, Islam juga. Awak tak tahan, awak terikut Islam yang ada ni. Awak kuat, awak ikut Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ajinomoto kita tak tahu apa, kulit kerang ke tu. Itu sebab namanya wara. Itulah namanya wara. Allah suruh wara. Allah kata kulu minal tayyib, kulu minal halal. Makan yang halal, make sure halal. Selagi tak sure, tinggalkan. Itu nama wara. Allahu Akbar. Jadi akhirnya ma'rifatullah tak masuk. Maknanya dia zikir, dia tak rasa kebesaran Allah. Dia zikir, dia tak baik, dia tak rasa kebesaran Allah. Dia baca Quran, dia dengar ayat Quran, dia tak rasa jadi takut. Dia tak rasa jadi takut. Tak baca ayat Quran terasa jadi takut. Wa yamna'unal ma'un. Ada tahu ayat tu tak? Awal ayat tu apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ujung ayatnya wa yamna'unal ma'un. Mereka yang halang orang buat baik. Halang orang buat baik. Kita dengar ni ayat, setiap kali ada apa yang kita nak halang, kita takut. Jangan-jangan aku halang dia buat baik lah. Jadi takut. Subhanallah. Itu perasaan takut timbul. Ya, ini kita subhan. Jadi takut. Ini kita baca. Ya, ayat ara'aital ladzi baca tu. Tapi tak ada perasaan takut. Pasal masalah tadi pemakanan. Sebab tu Allah kata makan dulu baru kata amal. Jadi balik pada hal inilah, maka mencari pada rezeki yang halal adalah wajib pada setiap muslim. Mana mencari rezeki yang halal, benar-benar halal itu adalah wajib. Bukan mencari duit halal, duit aja wajib. Bukan cari nafkah aja wajib. Cari yang benar-benar halal, hukumnya wajib. Pergi pasar Gelang, nak pergi makan food center, mana warung yang betul-betul aku boleh yakin, yang betul-betul ada maklumat sebagainya. Semua warung Melayu, semua Allah Muhammad, ada bismillah. Ramai orang pakai tudung makan. Aku pun tak tahu ni diorang ada letak Ajinomoto ke tidak, ada pakai minyak apa tak tahu ni. Allahu Akbar. Kerana ada minyak masak yang tak halal, ada minyak masak yang halal. Subhanallah. Ya, ada apa ni kata orang, ya, pati-pati ayam yang tak halal. Jadi akhirnya pasal Allah wajibkan tu. Makan mie rebus yang wajib yang halal baru makan tu mie rebus. Selagi tidak tahu, jangan makan tu mie rebus. Ya, ini terserah. Mana sekarang tak apa, tak nak dengar tak apa. Tapi besok kamu pergi tempat Nur Alauddin pergi. Dapatlah balasan kat situ. Betul. Dapatlah balasan kat situ. Ingat, pada Allah semua Allah kira. Tak ada tutup mata punya. Ini yang Allah kata, wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Biji sawi salah kau, aku balas. Jadi ada mayat kena azab pasal tidak bertutup aurat, ada mayat kena azab pasal tak semayang, tetapi ada juga mayat kena azab pasal makanan. Salah, tak nak percaya tak apa. Allah kata alhaakumut takatsur, kamu memang lalai pasal kamu ni dah banyak dunia. Dah banyak dunia, duit banyak lah. Apa nak makan, apa nak coklat, apa nak beli je. Kamu punya lalai ini kata Allah tak ada ubat hatta zurutumul maqabir. Sampai masuk kubur baru kamu sedar.
Tak ada ubat. Masuk hospital pun. Saya pergi tempat ICU. Pakcik tu dah jaga. ICU ni makna benda ni kritikal. Dia mulai sadar. Dia koma 3 hari sadar. Lepas operation ni sadar semua. ICU duduk kat ICU. Masuk terperanjat. Sedang baca apa? Paper apa yang tengah hari keluar tu? New paper. Tengah baca new paper. Sini ada wire, sini wire, sini ada tip, ada jalan kata orang, heartbeat dia mulai turun, dia baca new paper. Nampak? Tak ada sedar. Patut ingat, ya Allah ni aku kalau putus nyawa kat sini ni, apa aku nak baca paper, patut ni sekarang inilah aku nak baca kata orang ayat Quran ke, zikir ke, selawat ke. Allah. Doktor masih takut nak keluarkan daripada wad biasa. Takut bila-bila dia putus nyawa. Dia punya diri baca new paper. Astagfirullah. Saya tengok, ya Allah. Benar kata Allah. Lalainya kamu sampai masuk kubur, baru kamu sedar. Ada Allah. Dia tak ada sedar lagi. Sadaqah Allah. Sebab tu bila baca Al-Quran selalu sadaqah. Benarlah kata Allah yang maha besar. Cuma Allah pujuk kita, kalla saufa ta'lamun, jangan macam itu, nanti kau tahu. Allah tak nak kita nampak tu azab dalam kubur ketika orang tinggalkan kita. Allah tak nak. Summa kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan gitu, nanti kamu tahu. Allah pujuk kita. Punyanya maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, dan fardu ini yang paling susah difahami akal dan paling berat dilakukan anggota badan. Kata Imam Sya'rani sini apa? Fardu dalam soal makan yang benar-benar halal, tinggalkan yang haram, tinggalkan syubhat. Fardu ni yang paling susah difahami oleh akal. Mana kebanyakan orang Islam susah nak terima. Habis susah lah kau gitu, kita nak makan susah lah. Habis pergi gelang macam mana nak makan kedai mana? Susah lah macam ni, dia orang kahwin tak boleh makan. Susah lah macam ini. Akal semua ni iman. Dia cakap susah. Bagi orang yang Allah Ta'ala mudahkan, senang. Sebab itu sadaqah Allahul Azim. Benarlah kata Allah dalam Quran, wa man sadarahu fil Islam fahuwa ala nur. Barang siapa yang Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk terima hidayat Islam, sebenarnya Allah ada pimpin dia. Alhamdulillah. Siapa yang boleh sifat warak, bermakna Allah ada pimpin kamu. Kerana bukan semua orang dapat. Ustazah pun duk cakap, kita jangan ragu-ragu sangat, jangan was-was pasal makan. Ya, asal kita yakin makan sudah. Jangan banyak was-was. Ustazah pun dia ni. Pasal ini pimpinan Allah, bukan pasal ustaz, bukan pasal bodoh atau pandai. Allah sebut dalam Quran, wa mai, barang siapa ya sadahu fil Islam, dadanya Allah buka kau Islam, maka dia dipimpin oleh Allah. Dia kata paling susah nak difahami oleh akal dan paling berat dilakukan oleh anggota badan. Paling berat sembahyang, bandingan sembahyang 10 rakaat, 50 rakaat dengan sesuap makan nak masuk mulut, yang lebih berat ialah memasukkan makanan sesuap ke mulut. Itu lagi susah. Sembayanglah 500 rakaat, insya-Allah boleh buat. Boleh buat 100 rakaat malam nisfu Sya'ban. Oh ustaz, apa ni ustaz? 100 rakaat. Balik buat 100 rakaat. Oh buat. Besok cakap alhamdulillah dapat juga aku bikin 1 rakaat. Boleh buat. Tapi soal sesuap ni dia susah kan. Dia fikir macam mana, habis susah, macam mana kita nak makan. Nampak? Dia nak masukkan bukan banyak. Itu dia susah nak tinggalkan kerana Allah. Dan dikatakan oleh Imam Sya'rani lagi, dan paling berat apa ni dia kata, kerana orang-orang yang lemah mengira bahawa rezeki halal tu tidak ada dan jalan untuk mencapainya telah tertutup. Kata Imam Sya'rani, orang-orang yang makna lemah iman, dia kata apa? Rezeki yang halal ni susahlah kita nak cari. Susah. Jadi jangan was-was. Dia tutup tu pintu. Pintu warak dia tutup. Pintu ikhtiar sungguh-sungguh dia tutup. Dia kata benda zaman sekarang ni bukan zaman dulu. Semua factory buat. Ya, dulu Jeneket buat kat rumah, kuih baulu buat kat rumah, sekarang semua factory. Ya, jadi nampak, ini orang-orang lemah iman akan cakap. Imam Sya'rani cakap zaman dia tu dulu, beratus tahun sudah.
Apa lagi zaman kita. Dan segala katanya pula sini, dan segala yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, sedang di antaranya terdapat benda yang samar, maka ketiga ini yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi dah ingatkan, al halalu bayyinun, halal itu terang, sesuatu yang halal, zatnya halal. Zatnya apa? Anggur. Buah yang tumbuh daripada pokok anggur tu zat halal. Kemudian proses jadi benda minuman yang bukan arak, halal. Ni apa? Sirap anggur. Tapi kadang-kadang anggur ni halal, tapi bila proses ada masukkan benda yang tak halal. Benda yang masuk benda tak halal. Jadi balik pada ni katakan Nabi dah sebut al-haramu bayyinun, dan haram juga terang. Ya, antara dua tu kata Nabi ada kesamaran. Baik, pada dikabarkan maka beribadat dan menuntut ilmu, tapi makan yang haram atau syubhat seperti membangunkan rumah yang penuh dengan tai. Sampai dalam kitab Marakatul Ubudiyah kata apa? Siapa yang menuntut ilmu, macam kita pergi belajar agama, kemudian bangunkan ibadat, apa belajar, apa nak baca, apa nak amal. Macam tadi siang dekat meja kampung dia, saya katakan Habib Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani lepas sembahyang subuh, lepas membaca wirid maksurat. Wirid maksurat tu apa? Wirid yang Nabi baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, subhanallah 33 sebagainya, semua dah habis baca. Syekh Abdul Qadir Jalani lepas subuh akan baca Fatihah 30 kali. Fatihah 30 kali. Lepas zuhur, lepas baca wirid biasa, Syekh Abdul Qadir Jalani akan baca Fatihah 25 kali. Lepas asar, Syekh Abdul Qadir Jalani akan baca Fatihah 15 kali. 20, 30 pergi 25, lepas asar tu 20, lepas maghrib 15, lepas isyak 10. Tu amalan Syekh Abdul Qadir ni dalam baca Fatihah. Amalan wirid Fatihah. Kita dengar ni, kita nak buat. Mak Zaid, kita dengar ni, kita nak buat. Apa buat? Lepas tu berapa kali Fatihah? 30. Kita nak amalkan, nak ikut amalan Syekh Abdul Qadir ni. Tapi kita lupa, Syekh Abdul Qadir ni sampai makan daun, tak nak makan roti kat kedai. Itu kita tak pandang. Amalan ni kita ikut. Jadi kata pengarang kitab Marakatul Ubudiyah, kamu yang menuntut ilmu, belajar agama, kemudian kamu bangunkan ibadat, tapi soal makan kamu tak indahkan, kamu seperti buat rumah yang penuh dengan tai. Bayangkanlah, siapa nak masuk? Penuh dengan tai. Tak masuk. Maknanya apa? Cinta Allah tak dapat masuk, cinta Nabi tak dapat masuk, suka orang salih tak dapat masuk. Nak jadi orang menangis selalu ingatkan Allah tak dapat, semua tak dapat. Jam. Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala, seorang wali Allah di Iraq. Ibrahim bin Adham berkata, baikkanlah makananmu dan hendaklah kau berpuasa di waktu siang dan bertahajudlah waktu malam. Ibrahim bin Adham pesan pada anak muridnya 3 amalan. Diawali dengan pertama tu, jangan pandang tahajud. Kita kadang-kadang dengar macam ni, tahajud, Ibrahim Adham suruh kita tahajud. Nanti tengok Ibrahim Adham sebut apa dulu. Dia sebut yang pertama tadi, baikkan makanan. Maknanya baikkan, make sure. Make sure, subhanallah. Ibu yang sudah ada darah tinggi, lepas belajar ni, ajar Robah nak isytiharkan nama baru beliau. Saya tak tahu dia makan tidak hanya gurau. Ajar Robah isytiharkan nama baru, ada doa selamat umpama, ya, roti dengan lauk daging umpama. Mana tahu kabulkan doa lah. Roti dengan lauk daging. Awak yang sudah ada darah tinggi, tanya tak daging apa, betul tak? Daging apa? Daging lembu, alhamdulillah, seng-seng tangan, buka keping roti dimakan. Kena daging kambing, apa jadi? Maaflah, ambil roti celup dengan itik. Nampak tu warak awak. Pasal awak ada penyakit. Awak tahu awak makan, awak susah. Besok jumpa doktor.
Gitu juga iman kita, dia tak boleh kena benda syubhat. Iman yang ada, yang Allah beri dalam hati ni, sebagai orang beriman, iman kita tak boleh kena benda haram, tak boleh kena syubhat. Jadi Syekh Ibrahim bin Adam kata pada anak muridnya, baikkan makananmu. Itu pertama dulu. Kemudian puasalah siang hari. Dah puasa pasal cakap pasal makan. Pasal orang puasa dia buka tak? Soal buka ni takut kelam kabut. Buka ni kita kata Allah nak minum air tu dingin. Ini yang faul ni. Kemudian tahajudlah waktu malam. Yang ketiga tahajud. Selalu fahamkan macam mana disusun ayat. Sehingga kata pengarang kitab, bila mana kamu qanaah dengan sehelai baju dalam setahun. Qanaah tu apa? Mana qanaah rasa puas, rasa tenang dengan selai baju dalam setahun. Dan kamu qanaah dengan 2 keping roti yang kering dalam sehari, kamu akan mudah cari yang halal. Maksudnya bukan suruh kita ada baju selai je. Cakap dia tadi, hati kita ni biar kata orang ada ketenangan. Qanaah tu amalan hati. Sabar, tawakal, zuhud, uzlah, ya, wara'. Satu lagi qanaah. Qanaah tu masa cukup, merasa reda. Qanaah. Kata dia, bila kamu rasa cukup dengan 2 keping roti yang kering, alhamdulillah, kamu tak susah cari yang halal. Tenang. Pasal kita ni tak pada kita tengok kalau nasi dengan kicap aja dah tak happy. Apalah nasib aku ni. Tengok kata orang kalau makan ni, air ni nak air plain water, apalah nasib. Makan ada lauk, ada asam pedas, ada sambal, ikan kering, ada sayur, semua cukup. Air dia saja kena air plain water, jadi masalah. Cuba buat kerja kahwin, masak nasi berani dam, air pakai plain water je, tak ada air sirap. Agak-agak kena komplain tak? Jamaah datang, tetamu datang, air plain water tak ada sirap ke? Tak ada oren ke? Tak ada sirap. Nampak? Kita kata tu nasi berani dah cukup tu. Nasi berani ada lauk ayam masak merah, ada sa'ir, ada nenah, ada paceri, mangga, semua ada. Air plain water pun kau komplain. Nampak? Pandai apa? Jiwa tak tenang. Orang yang macam ini memang susah. Susah nak cari benda halal. Dia akan banyak cakap lah tadi. Jadi kalau orang alhamdulillah. Ikhwan, bila cakap pasal tenang dengan makanan, ada satu cerita sedih. Sedih pada saya lah. Saya dah nangis banyak kali cerita ni bila saya kenang tadi. Ya. Yang cakap Abid cakap sedih tapi Abid tak nangis. Kadang-kadang kita cakap sampai mata dah tak ada. Mata dah perit. Kalau kita nangis, tiba-tiba mata perit, boleh nangis lagi tak? Tak boleh nangis lagi. Awak pun ada pengalaman tu. Mata dah perit. Satu ketika Sayyidatina Aisyah dengar di belakang rumah ada orang berjalan waktu malam. Di belakang rumah Siti Aisyah dengar ada orang berjalan. Ya, sekejap jalan sana, sekejap jalan sini, bukan jalan terus. Makna orang kat belakang sedang berputar-putar. Siapa yang malam-malam ada kat belakang rumah ni? Siti Aisyah jadi bimbang, takut-takut benda-benda yang bukan-bukan. Siti Aisyah beranikan hati, pergi dapur, buka pintu dapur, ternampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang pungut sisa-sisa makanan yang dibuang orang. Sisa-sisa makanan yang dibuang orang. Tak habis roti sikit buang, apa-apa sisa makanan. Awak faham lah orang Melayu, sisa makanan orang buang, Rasulullah pungut. Bila Rasulullah nampak si Aisyah tengok, apa kata Nabi? Ya Aisyah, jangan buang makanan, ini nikmat Allah. Rasulullah makan barang tu. Tengok Rasulullah punya tawaduk. Pungut sisa makanan kat belakang rumah yang sudah kena tanah, yang sudah kena pasir, yang sudah dibuang orang, Rasulullah pungut makan. InsyaAllah, tenangnya jiwa Rasulullah. Rasulullah tak kata aku Rasulullah mesti makan daripada langit turun. Jibril, mana makanan langit pertama, langit kedua. Saya sering baca ni cerita, untuk diri saya sendiri saya nangis. Ya Allah, hebatmu ya Rasulullah.
Macam mana kami nak ikutmu ya Rasulullah? Sampai kau kutip makanan belakang rumah tau. Dia cakap belakang rumah, kita tinggal kampung aja rumah kan. Barang-barang seluruh kan aja buang kat belakang rumah tu. Nasi sikit tak habis campak kat belakang. Apa barang tak habis campak kat belakang. Tu mesti tinggal kampung tu. Kat belakang rumah tu kita tahu bukan bersih betul. Dengan longkang, dengan segala becak. Rasulullah pungut makanan di belakang rumah dan Rasulullah makan. Masya Allah. Tenang Rasulullah. Waktu senang boleh dapat yang halal. Kita tak. Itu saya katakan tadi, cuba kalau kita bikin majlis, lauk semua sedap-sedap, air saja kasih plain water, orang komplain. Yang tak komplain tu yang kena kencing mani sebenarnya. Baguslah. Tu kena kencing mani di situ. Jadi balik pada dia kabarkan apa? Dan kamu tidak perlu mencari perkara-perkara yang tersembunyi, ya, tetapi kamu harus berhati-hati dengan apa perkara yang sudah nyata. Dia kata kamu tak perlu korek cari. Ibarat saya katakan, contohlah ibarat gini, ya, ada gula-gula. Dalam tulisan dia beritahu itu dia punya ingredient. Baik, kita tak perlulah pergi sampai factory dia pergi tengok. Tak perlu sampai gitu. Ya, pergi factory pergi tengok. Cukup dengan apa yang dia tulis, ingredient tu. Itu kita baca, kita yakin, alhamdulillah makan. Kita nampak lain macam, E142, E apa-apa ni tak tahu, tinggalkan. Dah tu je. Yang salah faham pula, besok beli ikan, Apik, ni ikan mana beli? Jurong Point, pergi Jurong Point pula. Lu naik sampan mana, ada bawa arak tak ada? Tengok tu sampan, cek semua, last tak makan ikan. Tak makan semua, tak makan. Tak suruhlah sampai kita pergi korek dalam sangat. Yang saya pergi tadi pasal buat Ajinomoto tu, pasal saya tak nak cakap dengan orang belajar benda yang saya dengar daripada orang ramai. Takut ni benda cerita tak betul. Jadi dia kata, Habib tak percaya, Habib pergi di tempatnya Skudai sebagainya, sekian. Saya pergi hari Sabtu pagi, saya pergi. Tak ada lagi ikut saya. Saya ikut. Saya pergi. Saya tengok. Wah betul, okey dah. Ya, jadi balik pada tadi. Dan pada disebutkan pula sini, inilah pendapat Imam Ghazali. Dalam segi barang makanan, tak payahlah kamu pergi siasat sampai ke akar tunjang. Adapun harta yang dikani haram atau halalnya, maka sudah jelas. Seperti harta yang tidak ada redah pada jual beli. Pada segi harta itu makan. Ya, harta maknanya sekarang wang ringgit. Ni sekarang saya ni, duit ni, ya, halal ke tidak duit. Pekerjaan-pekerjaan tu tengok. Ini semua dalam beramal ni dia ada berkesan. Ya, dalam beramal. Seperti harta sedekah, harta wasiat. Ya, harta sedekah, harta wasiat. Ini orang ni sedekahkan aku ke atau sedekahkan si mati? Misal kata contoh, dalam masa hari kematian, orang-orang kasih duit selawat. Orang Melayu cakap duit selawat. Dalam kitab tak ada duit selawat. Orang Melayu namakan duit selawat. Macam mana duit kat selawat? Oh, kita selawat. Baik, duit selawat. Kan kita kata ni, duit selawat ni, ada satu orang duk cakap duit ni untuk arwah. Ramai-ramai salam tarik, ya, pada apa ni, keluarga si mati atau isteri si mati, anak-anak si mati. Salam, tak cakap apa-apa, salam kasih. Okey, kalau dia tak cakap apa-apa, itu duit milik awak, bukan milik ahli waris. Tak masuk faraid. Ibarat macam Nur Alauddin. Kalau orang laki-laki salam salihin, itu duit salihin. Salihin tak payah nak serahkan mak dia. Cuma sebagai anak, adablah serah pada mak. Sebagai anak, tu adab. Pada segi hukum tak wajib. Tapi Allah suruh kita beradab dengan mak bapak. Atau orang salam awak, Rawi, dengan sahabat awak Nur Alauddin meninggal ni.
Rawi pun cakap. Dia pun salam, dia kasih rawi. Dia tak bilang ini duit, kasih Aitun. Maka rawi boleh ambil tu duit. Sama ada rawi nak buatkan kebaikan untuk Nalaudin atau rawi nak ambil. Itu pada segi hukum fiqh. Tetapi balik pada cerita tadi, dua orang salam ni pada keluarga si mati. Ada satu orang cakap, ini untuk arwah, ini untuk si mati. Awak tak sempat tengok envelope tu berapa? Tak sempat. Jadi yang lain tak cakap. Bila buka, mana satu yang dia cakap untuk arwah? Situ nama syubhat. Bagi orang yang warak, semua diambil, dibagi faraid. Pasal bila kata untuk arwah, bermakna kena bagi faraid. Itulah perbuatan Imam Hanafi. Baik. Tapi bagi awak, kalau misalnya kata, kan duit ni banyak, seorang aja beri kepada saya, agak-agak berapa? Maka untuk jalan orang yang takut, ambil angka banyak. Mungkin orang tu kasih duit kompor-kompor dapat 2,000. Mungkin orang tu yang kasih saya mungkin 500, lebih selamat daripada cakap RM5 lah. Takut orang tu kasih RM10. Jadi untuk jalan takut, ambil angka lebih. Tak kalau orang salam saya isi 500, memang takkan. Tapi biar awak takut, itu nama warak. 500 masuk pada harta semati, maknanya kena bagi faraid. 1,500 milik, ya, milik isteri. Atau pada siapa tadi yang dapat, dia dapat. Itu pada harta yang sedekah. Ini subhanallah. Ya, kalau tidak, maknanya ada tercampur. Tercampur. Baik, berbalik pada dikabarkan lagi. Dan ada pun disebut, dan begitu juga pada wasiat. Dia cakap, tapi saya tak pasti. Dia cakap, rantai ni bagi siapa? Bagi anak nombor 1 ke nombor 2? Maka anak-anak nak takut. Jangan kata anak ni kata, patut akulah, aku kan kakak. Tak boleh. Si adik pun tak boleh kata, mungkin bapak kasih akulah pasal aku anak yang kecil. Itu nama warak. Ya, dia kata kat sini. Maka macam mana rantai itu urusannya? Maka atas keredaan. Kakak kata, jalan adik, kamu ambil. Kakak reda. Walaupun misal kata arwah bapak kata kasih pada kakak, kakak reda, kamu makan. Alhamdulillah. Jadi kakak tak reda, adik reda, kakak ambil. Tapi kalau dua tak reda, barang tu dijual. Harta tu dibagi pada faraid. Ni dimasukkan pada segi harta. Begitu juga pada harta upah. Pada upah, awak cakap berapa? Kadang-kadang kita suruh bersihkan kubur. Ada penggali-penggali kubur. Kadang-kadang jumpa arwah-arwah penggali punya kubur. Saya dulu kat Bidadari dulu, ada satu lake tu dah. Tak tahu saya dah lama tak jumpa. Wallahu alam hidup ke tak ada, wallahu alam. Nah, kadang-kadang dia korek-korek. Orang yang bikin kubur ni kadang-kadang dia bawa waktu malam. Berani dia ajar. Ajar Jamila berani. Kita nak kubur takut pergi malam, takut. Dia pergi waktu pukul 6.30 petang dia pergi. Pasal apa, matahari dah mulai nak terbenam. Dia korek kubur. Dulu kan pakai tangkul, korek. Dia orang korek waktu malam. Siapkan untuk besok jenazah nak masuk. Yang ada bikin dapur-dapur waktu malam. Pasang lampu pam. Dulu lampu pam, ya, bikin dapur sini waktu malam. Sampai pukul 5 pagi balik. Dia kadang-kadang berdua, bertiga. Kadang-kadang kawan tak tahu tinggal seorang. Yang ada bertemu. Nampak orang berdiri. Dia nampak, dia tahu ni bukan orang biasa. Ya, dengan compang camping, dengan kesusahan. Yang dia datang menangis. Tinggal dia ada pakcik ni cerita, dia tengah bikin nangis. Tengok, tak apa, kamu sabar, balik tempat kamu, jangan ganggu. Ya, pakcik tengah buat kerja, jangan ganggu. Cik, tolong saya, cik, tolong saya. Oh, jalan. Kalau kali kita, tolong akulah. Allahu Akbar. Ada roh yang mana Allah beri dia izin. Macam mimpi. Oh gitu lah, Allah beri izin bertemu roh orang hidup dengan orang meninggal. Baru tadi saya datang lambat tadi,
Lepas belajar, ada satu suami kata, Habib, isteri saya mimpi mak dia berturut-turut. Dia kata suruh isteri jumpa saya. Isteri pun belajar, anak dia pun belajar. Baik dia suami isteri dengan anak dia cakap, malam pertama saya mimpi arwah mak. Arwah mak datang, dia kata, aku gembira nanti kakak kamu lahirkan anak perempuan. Oh, dia tahu yang dia akan dapat cucu perempuan. Belum lahir lagi. Lepas mimpi tu, 2 hari betul kakak besar anak perempuan. Memang doktor dah cakap baby girl, tapi dia tak pergi cakap kat kubur, mak nanti kakak lahir ada baby girl. Tak cakap, tapi arwah tu datang. Mimpi hari kedua, arwah mak dia datang lagi. Arwah mak dia datang beritahu lagi yang bapa dia akan ada, kata orang akan perkara yang tak baik akan berlaku. Tu tembok dia cerita. Itu saya lambat tu datang. Duk dengarkan mimpi hari ketiga, berturut-turut arwah mak dia datang. Dan lagi cantik, tadi petang satu amba-amba telefon saya. Saya tengah, apa ni kata orang, saya bilang dia, saya telefon 10 minit. Saya tengok telefon, saya telefon dia balik. Dia tanya saya, Habib, maulud bulanan buat kat mana? Kan kita ada bikin maulud bulanan setiap bulan Islam. Maulud bulanan buat kat mana? Jangkaan saya bulan ni, bulan apa? Bulan Islam yang baru, Jamadil Awal. Jamadil Ahad saya nak buat dekat Rumah Zaitun. Sempena 40 harinya Nur Alauddin, ingat nak buat kat sana. Dia tanya saya buat kat mana? Saya bilang, kenapa? Saya mimpi Nur Alauddin. Mimpi macam mana? Habib, maulid bulanan Habib buat kat rumah Habib. Saya mimpi maulid itu Din dengan Rasulullah dan orang-orang pakai baju putih semua datang. Din dengan nampak dalam mimpi tu Nur Alauddin pakai baju putih bersama Rasulullah, bersama orang-orang baju putih semua datang dalam maulid. Habib buat kat rumah Habib. Saya tak cakap yang saya nak buat itu. Saya diam. Subhanallah. Dulu lepas maulid sering duk tanya, ada rasa wangi ke, ada rasa apa ke, rasa betul. Sekarang dia datang dengan Nabi dia. Masya Allah. Ini nikmat balik pada Allah. Dulu kita mencari, tanya, awak lepas maulid ada rasa apa, ada angin sejuk ke, ada nampak apa-apa ke, bau harum ke, tanya-tanya. Itulah din kita dengan Allah. Sekarang tadi dia datang dengan Nabi dia sekali. Masya Allah. Jadi nampak Zaitun, betul awak di sini. Nanti hari yang saya kata nak bikin maulud, pagi tu kita buat majlis ratib dengan bacaan Nur Tahlil 40 hari ke apa. Maulid malam tu kat rumah saya, demi untuk mengabulkan mimpi. Mimpi orang beriman itu benar, kata Nabi. Baik, berbalik pada tadi dia kabarkan. Dan pada disebutkan pula sini, jadi upah macam tadi upah. Awak cakap dengan tukang kali kubur tadi, pakcik tolong bersihkan kubur ni, saya kasih upah $30. Dia okey. Tapi awak tak kasih dulu. Awak kata nanti saya datang saya kasih. Bila datang, tiba-tiba awak tanya berapa, awak lupa. Berapa saya? Tak, saya pun tak ingat. Maka bila tak ingat, ambillah angka yang lebih. Takut pada Allah. Takut kita cakap 30, kita kasih 20. Allahu Akbar. Allah tak lupa, la ta'udhu sinatu wala na'udhu. Dia tak, Allah tidak tidur, tidak lupa. Jangan kita kata, saya kan lupa, mana saya tahu. Sebab itu, bagi orang takut, angkat angka lebih. Demi untuk selamatkan hari dia dalam kubur. Baik, pada ini setelah daripada itu, dan para ulama berselisih tentang hadiah pada zaman mereka itu. Hadiah, ini macam mana hadiah? Sebagian ulama mengatakan halal bagi kita menerima hadiah jika tidak dapat dipastikan sumber hadiah itu daripada halal atau haram. Tapi sebahagian mengatakan hadiah itu naklah dipastikan adakah halal atau haram. Hadiah, ini orang kasih kita hadiah.
Ya, sebagai ulama kata tak payah tanya. Orang kasih awak hadiah pinggan mangkuk ke, kasih apa barang ke, serikah ke apa baik, awak tak payah tanya ni daripada mana dapat duit sebagainya. Terima. Tapi sebagai ulama kata, naklah kamu tanya, adakah dia dapat dengan membeli menggunakan duit-duit yang tak halal, ataupun pada daripada pemberian orang zalim. Pemberian orang zalim. Kerana orang-orang salih dulu, air zam-zam pun dia tak nak minum. Bukan pasal air zam-zam, pasal cawan itu adalah cawan yang datang daripada istana raja. Orang ni kerja di kerja tempat raja, dia dapat cawan dalam istana, buat balik. Dia balik haji, dia tuang air zam-zam. Datang Malik bin Dinar, dia kasih, Malik bin Dinar kata aku tak minum. Dia kata tuan ni air zam-zam, kalau kamu tukar gelas aku minum, kamu pakai gelas ni aku tak minum. Pasal ini daripada istana raja. Biasa raja tu merampas hak orang, sebab tu aku tak akan minum daripada pemberian orang zalim. Ini kita subhanallah. Bolpen yang datang pada bank, jangan pakai. Itu terang nyata pada pendapatan riba. Kita pergi post office, bawa pen sendiri. Kita pergi bank, bawa pen sendiri. Bawa pen sendiri. Jangan pakai pen yang kat situ. Kalau terlupa, orang yang ramai ada pinjam dia punya. Itu lebih, kata orang, tidak diragukan daripada yang terletak tu. Lepas tu, itu confirm dah. Itu confirm. Ni nak ingat, ini jangan lupa. Wa may ya'mal miskala dzarratin syarran. Jangan lupa tu ayat. Sebiji sawi kau punya salah, aku balas. Allah tak izinkan kita pakai benda-benda haram. Ini benda-benda hadiah sebagainya. Dan tidak berdosa bagi orang yang miskin untuk mengambil harta daripada raja. Bersalahan bagi orang yang bukan miskin. Orang yang betul-betul miskin. Orang-orang betul miskin, dia dapat pemberian daripada raja. Halal. Dia tidak berdosa pada, pasal dia benar-benar dalam kemiskinan. Tapi bagi orang yang tidak miskin, dia dapat pemberian pada raja, naklah ditolak. Jadi saya contoh gini. Di Singapura kurang, di Indonesia banyak. Bank-bank kat sana sponsor pergi umrah. Ada orang miskin kan, bank-bank. Awak buka TBR, CTI, SCTV, dia ada program menolong orang susah. Bank Jakarta, bank apa, dia tolong untuk pergi umrah sebagainya. Orang-orang kampung yang betul-betul susah, tiba-tiba ni makna pihak bank kasih dia duit untuk pergi umrah. Boleh ke tidak? Ingat kita belajar malam ni. Orang yang sangat miskin, dia harus terima. Dia harus terima. Tapi bagi orang yang bukan miskin, dia tidak boleh terima. Baik, itu jalan hukum syarak. Adapun ahli sufi, lain cerita. Ahli sufi ni orang yang betul-betul nak jaga kebersihan. Ahli sufi, dia kata walaupun dia miskin, dia akan tolak. Pasal dia lebih mementingkan pandangan Allah daripada kesusahan hidup ni. Ini terserah. Jadi sebab tu saya cakap dulu, kalau mana tahu orang belajar kat sini, ada yang nak ikut cara ahli sufi. Ahli sufi macam mana? Tengok cara ahli sufi ikut Nabi SAW. Ada malam Nabi tidur atas katil. Ada malam Nabi tidur atas tanah. Ada malam Nabi tidur pakai pelepah kurma. Walau Nabi ada katil, tapi ada malam Nabi tidur atas tanah. Nabi tak pakai katil. Ada malam Nabi tidur atas katil, tapi ada malam Nabi tidur ala pelepah kurma. Ini subhanallah, ini cara ahli sufi. Ikut Nabi SAW. Jadi kita yang cinta Nabi ni memang suka kan? Kalau cinta Nabi memang suka. Apa tanda cinta ikut Nabi, bukan tanda cinta sebut I love Rasulullah, ana habaikah, itu cakap. Yang tanda cinta ikut Nabi. Tapi bagi hukum syarak, apakah saya mesti ada malam nak tidur atas sana? Tak. Hukum syarak kata, apa yang telah kami beri pada kamu, itu adalah halal bagi kamu. Ayat Quran kata Allah, kami turunkan perhiasan, siapa yang mengharamkannya. Jadi awak nak tidur atas kain, atas katil, setiap malam,
sampai tahun ni, sampai 2011 pernah tidur atas tanah kat sini? Tak pernah Semenjak lahir pakai buai, ya, cantik punya, ya, macam Sarifah Zainab, betul? Dulu mak dia pun gitu, betul, Allahu Akbar. Sampailah, ya, Ishak tu dah sampai anak 4 pun tidur atas kaki. Pernah Ishak tidur atas tanah? Tak salah lah. Itu hukum syarak. Okey. Tapi orang pencinta Nabi dia nak. Ya, dia tahu semalam 2 malam aku tidur atas kaki. Di malam aku nak tidur atas sini lah. Motor atas sana, jangan kau pergi bawah blok pula tidur. Pasal Nabi bukan tinggal rumah flat. Ya, Nabi tinggal rumah bawah. Dan rumah Nabi tak pakai marmar, tak pakai seramik, tanah belaka. Tidur atas sini. Subhanallah. Baik, itu dikatakan masalah pembagian antara orang yang jalan syar'i dengan jalan sufi. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karama wajah berkata, barang siapa yang masuk Islam dan tunduk dan baca Quran dengan baik, maka ia berhak mendapat 100 dirham setiap tahun daripada Baitul Mal. Jika ia tidak mengambilnya di dunia, maka ia mengambil di akhirat. Ya, maka demikian halnya, maka orang miskin dan orang alim boleh mengambilnya. Sayyidina Ali bila jadi Amirul Mukminin, Sayyidina Ali buat satu undang-undang negeri. Undang-undang negeri apa? Siapa yang masuk Islam, ikut Islam baik, maknanya tunduk, maknanya taat dengan perintah Islam, rajin baca Quran, setiap tahun dia boleh dapat 100 dirham daripada Baitul Mal. Jadi orang Islam ada semangat lah. Buat Sayyidina Ali naikkan semangat umat untuk taat pada Allah, amalkan Quran. Ibu saya baru balik daripada Madinah. Asal jumpa cicit Sayyidina Bilal bin Rabah, Syekh Ali. Mana asal? Syekh Ali punya gaji berapa sebulan? 4,000 komen teka-teki ya. Yang gambar dia ada saya bersama dia dalam kitab Ratib tu, Syekh Ali, cicit Nabi cicit Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Dia dah pencin, kerja dia semayang, dia datang masjid semayang. Datang semayang saja kerajaan Saudi bayar dia sebulan 20,000 rial. 20,000 rial. Kerja datang semayang aja, bukan datang nak bersihkan masjid ke apa. Datang duduk baca Quran, semayang sunat, semayang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Lepas subuh balik, lepas zuhur balik, lepas asar dia tak nak balik tu sampai isyak, maghrib, isyak. Lepas isyak habis salam aja, ya, semayang 2 rakaat, cepat-cepat balik. Bulan 20,000. 20,000 semayang dia. Dia semayang 20,000. Ni Saudi dia bela. Ni baik ni Saudi lah, dia bela. Dia kasih orang ni untuk ibadat. Ini perbuatan Sayyidina Ali yang Saudi ikut ni. Sayyidina Ali beritahu semua rakyat, siapa yang masuk Islam, amalkan Islam, rajin baca Quran, setiap tahun Baitul Mal kasih dia 100 dinar. Siapa nak ambil, boleh ambil. Tak kisah dia orang alim, orang bodoh. Mana bukan ulama, bukan orang pandai. Siapa tak nak ambil, dekat akhirat ambil. Tahu dekat akhirat apa maknanya? Allah kasih kau bayaran. Jadi terserah. Ya, jadi kita kata, boleh ke saya ni beramal ibadat ambil upah macam ni? Umpamalah, ibarat, ya, awak panggil satu ustaz atau satu guru ngaji. Ni awak ajar, nanti tiap-tiap bulan saya bayar awak kata 500. Bolehkah ustaz tu ambil? Jawabnya harus. Ni perbuatan Sayyidina Ali, harus ambil. Kalau ustaz tu tak nak ambil, dekat akhirat ambil. Tapi kita tak boleh kata ustaz tu bagus, ya, dia ajar tak nak ambil bayaran. Ustaz tu tak bagus, dia ambil bayaran, tu tak ikhlas. Kau tak boleh cakap. Sebab apa? Sayyidina Ali tak cakap tak ikhlas. Sayyidina Ali cakap tak nak ambil dunia, ambil akhirat. Nak ambil dunia, aku memang siapkan. Jadi, ya, sebab tu kadang-kadang ada orang cakap, guru ngaji anak saya berapa, dia ajar 1 sen tak nak ambil. Dia tak nak ambil, betul-betul ikhlas. Tak macam kat masjid, 1 jam $10. Terlebih je tambah lagi. Orang memang tak, jangan kita mulut membawa lah. Ini hak yang disiapkan oleh Sayyidina Ali. InsyaAllah saya sambung bab ni, muka surat 235. Satu sebelum saya lupa, kerana tempoh hari dalam syarahan kita dah sebutkan satu hadis Nabi SAW.
ada nama yang dilarang, ada nama yang Nabi tak berapa suka kita pakai, kerana pengertiannya terlalu tinggi. Bukan artinya buruk, artinya baik, tapi terlalu tinggi. Maka salah satu nama yang Nabi sebut, kebetulan nama tuan rumah ini, Hajar Robah. Robah bermakna terlalu untung. Terlalu untung. Jadi bila Hajah dah dengar tu, beliau minta ditukarkan nama beliau dengan nama yang mana lebih kata orang menenangkan, ya, apa ni, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tak berapa suka nama yang terlalu tinggi makna dia, yang dengan nama-nama kebesaran. Baik padanya dengan itu kami dah berdua yang Robah, dan beliau setuju untuk mengambil berkat nama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kami isiarkan nama baru Hajar Robah adalah Fatimah, mengambil puteri Nabi punya nama Fatimah. Jadi panggilah beliau Hajah Fatimah daripada sekarang, Fatimah. InsyaAllah minggu depan akan saya bacakan doa dia pada kesyukuran dalam bab nama, insyaAllah. Kedua, nama anak beliau yang keguguran pada masa lampau belum dinamakan, dan anak itu juga diberi nama malam ni dengan nama Muhammad. Nama Muhammad berkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala membahagiakan tuan rumah ni, keluarga ini dan kamu dan kami, insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.